nampaknya sejak seminggu dua ini penyokong-penyokong pencacai Setro GRS sangat-sangat kepanasan dengan Atan Likas. Tidak tahulah apa yang diorang panas. Tapi hakikat dan kebenaran tidak boleh kita tapuk-tapuk lagi. Mereka cari maklumat tentang Atan Likas. Siapa orang ini? Bertanya. Diorang pergi up lagi. Kita punya nama, kita punya gambar, nombor IC pun diorang pergi keluarkan. Salah itu. Nah, hati-hati kamu. Kalau kamu mau marah sama si Atan, marah saja sama si Atan. Janganlah kamu tunjuk itu nombor IC. Palui. Tapi tidak apa. Hidup ini, bak kata orang, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut dengan ujian cabaran, lebih baik jadi sipundan macam itu budak oto arum. Faham? Diorang tidak tahu. Macai-macai Setro GRS ni dia tidak tahu. Diorang ingat si Atan ini baru bermain politik, baru bermain TikTok, baru bermain medsos. Di Malaya ni, saya mau cerita, Atan ini sudah terkenal lama sudah. Pihak PDRM, pihak SKMM, nombor 10 nama Atan dalam perhatian pihak berkuasa di Kuala Lumpur. Jangan kamu susah macam-macam pencacai GRS. Jangan susah. Ada pihak berkuasa yang akan memantau setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lakukan. Negara ini ada undang-undang. Bukan undang-undang di tangan macam-macam. Bukan undang-undang di tangan Setro, HGG dan GRS. Sabar kamu. Atan Likas adalah orang Sabah, bah. Ni, kecintaan kita kepada bumi Sabah. Kita anak Sabah. Jadi, walaupun saya duduk di Semenanjung, bekerja di Semenanjung, setelah belajar di sini dan bekerja di sini, tidak ada masalah. Tidak ada dalam undang-undang perlembagaan Sabah maupun perlembagaan negara kita, perlembagaan persekutuan, yang melarang orang satu negeri bercakap kepada negerinya sendiri. Tidak ada undang-undang. Justru di mana saja saya berada, hatta di angkasa lepas, di dalam lautan, saya boleh bercakap tentang politik selagi dibenarkan oleh undang-undang dalam perlembagaan persekutuan. Fahamkah kamu? Macam-macam, Setro, jangan kamu panas. Relax kamu. Atan Likas bukan setakat terkenal di Malaya, malahan terkenal sudah di bumi Sabah. Akibat kerana macam-macam Setro, dia pergi marketing free bagi Atan. Dipaparkan gambar handsome Atan, dipaparkan muka yang handsome, dipaparkan nama-nama dan sebagainya. Terima kasih. Dalam perniagaan, marketing paling penting. Nah, terima kasih kamu bagi marketing percuma kepada Atan. Apapun Setro macam-macam katakan kepada Atan, tidaklah masalah. Kita terima dengan hati terbuka. Dalam politik, kalau kamu takut dengan cabaran, kalau kamu takut dengan hinaan, kalau kamu hanya mau pujian semata-mata, lebih baik kamu mati daripada kamu hidup di dunia ini. Politik bukan tempat untuk kita mendapat pujian. Politik bukan tempat kita untuk lari daripada hinaan dan kejian. Mereka katakan Atan setan, mereka katakan Atan Bugis, mereka katakan Atan Melaya, tidak ada masalah. Hatta mereka katakan Atan orang gila, orang hutan sekalipun, saya berterima kasih. Kerana ujian dan cabaran Atan selama ini bertahun-tahun di bumi Malaya daripada penyokong-penyokong Anwar Ibrahim. Siapa tidak kenal Atan Likas? Berpuluh tahun saya melawan Anwar Ibrahim. Sampai saat ini Alhamdulillah tidak ada lagi tuduhan-tuduhan di mahkamah. Justru itu macam-macam pencacai-pencacai GRS HGG. Jangan kamu takut. Kebiasaannya apabila orang takut berhadapan dengan kebenaran, dia tidak boleh lawan hujah dengan hujah. Dia tidak boleh lawan fakta dengan fakta. Justru apa dia buat? Dia hanya memaki hamun, hanya mengatakan syaitan, mengatakan babi, anjing, mengatakan segala-gala perbuatan-perbuatan ataupun makian-makian yang kotor-kotor keluar daripada mulut mereka. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada pendidikan tinggi. Sebab mereka diupah, makan upah. Mungkin hanya RM20, RM50 dibagi kepada anak isteri mereka makan. Inilah akibatnya apabila kamu menyokong pemimpin yang mengamalkan rasuah, curi duit rakyat, akhirnya kamu pun makan benda haram. Macam-macam Setro GRS berkata, kamu Atan mengundi di Malaya. Kenapa kamu bercakap tentang politik Sabah? Siapa kata saya tidak boleh bercakap politik Sabah? Ini negeri saya, ini tempat saya.
Bukan negeri ini bukan milik kamu seorang. Negeri Sabah milik 2.63 juta rakyat Sabah, rakyat tempatan. Kita berhak untuk bercakap. Dan dalam Islam, kita berhak untuk menegur. Apabila kita melihat kemungkaran, tegur dengan 3 cara. Pertama, gunakan tangan. Kalau tidak ada kuasa, maka kedua, gunakan lisan. Maka kalau kita tidak mampu, gunakanlah, bencilah di dalam hati, kerana benci itu selemah-lemah iman. Justru itu, apabila kita ada kuasa tangan, maka dalam pilihan raya negeri ke-17 ini, jangan lupa rakyat Sabah. Kita gunakan kuasa, inilah kuasa kita. Menentukan kerajaan yang naik adalah kerajaan betul-betul yang bertimbang rasa, yang betul jujur, amanah, bertanggungjawab. Bukan pemimpin dan parti yang kedapatan mengambil rasuah, mencuri, salah guna kuasa, menipu rakyatnya. Bagi itu, bagi ini, hanya untuk memesongkan, melarikan duit rakyat Sabah untuk memberikan kepada rakyat rasuah, undi-undi untuk mereka kekal sebagai pemerintah. Di dalam agama kita, apabila seorang imam dilantik, bila mana dia melakukan kesilapan dalam bacaan solatnya, ditegur oleh makmum 1 kali. Bila melakukan kesilapan lagi kali kedua, dia tegur juga. Kali ketiga, dia tegur juga. Akhirnya, imam perlu ditukar. Begitulah juga dalam pemerintahan negeri Sabah. Apabila ketua menteri melakukan kesilapan, kelemahan, kegagalan, kita tegur. Tidak mau juga dia ambil maklum, kita tegur. Tidak mau juga ambil maklum, kita tegur. Akhirnya rakyat berhak untuk menurunkannya melalui cara apa? Melalui cara pilihan raya negeri yang akan datang ini. Jadi itulah pilihan kita. Selain kita mengundi, menentukan sebuah kerajaan, yang paling penting adalah menentukan seorang ketua menteri Sabah yang capable, yang betul-betul mempunyai integriti, accountability, berkarisma, bukan sebagai seorang perasuah, pencuri harta kekayaan negeri Sabah, memperkayakan diri, kroni dan keluarga mereka, termasuk proksi mereka. Inilah sebabnya perjuangan Atan. Apapun macam-macam, apapun kata pencacai dan juga setro-setro upahan daripada JRS, mereka menghina, memaki, mengugut dan pelbagai apapun ugutan mereka, tidak akan melemahkan semangat dan iltizam Atan untuk membantu rakan-rakan dan membantu rakyat Sabah untuk kita keluar daripada masalah kelemahan dan kegagalan kerajaan. Maka apapun terjadi, kita mau pastikan bahawa kerajaan JRS ini mestilah kita kritik, mestilah kita tentang, dan kita pastikan mereka akan tumbang dan gagal kalah dalam pilihan raya ke-17 yang akan datang ini. Baik pada teman-teman dan rakan-rakan orang Sabahan, Atan walaupun duduk di jauh, kita akan balik ke Sabah, kita akan mengundi di Sabah, dan kita akan pastikan Sabah ini adalah milik rakyat keseluruhannya, 2.63 juta, bukan milik individu dalam JRS, bukan milik Hajiji, bukan milik Masidi, bukan milik Syahrimi, bukan milik Musangking, tetapi milik rakyat 2.63 juta. Kepada mereka yang membenci, kepada mereka yang mengatakan kamu tidak layak untuk bercakap, siapa kata kami tidak layak? Siapa kata Atan tidak layak? Ini orang Sabahan. Siapapun, dimanapun kita berada, kita cintakan bumi kita, kita cintakan negeri kita. Kecintaan kita adalah menentang mereka yang rasuah. Siapa yang menyokong perasuah, siapa yang menyokong pencuri harta kekayaan negeri Sabah, mereka bersekongkol dengan pencuri dan mereka bersekongkol dengan perompak dan juga perasuah. Maka Atan datang untuk membela nasib rakyat Sabah, nasib negeri kita. Maka kenapa kamu mau benci kepada Atan, sedangkan Atan membawa kepada fakta-fakta dan data dalam setiap hujan? Kalaulah Atan bawa fitnah selama ini, pasti kerajaan ketimbang Anwar Ibrahim sudah lama mengheret dan memenjarakan Atan. Tetapi alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala masih memelihara Atan, masih berjuang bersama rakyat, walaupun bersama mereka di Malaya dan juga di bumi Sabah ketika ini. Maka macam-macam pencacai dan setro-setro JRS, jangan kamu kepanasan. Selagi mana kamu kuat menekan Atan, selagi itulah Atan akan terus berjuang untuk rakyat dan negeri Sabah. Ayo kita ubah ini kalilah. Bagi peluang kepada Warisan dan Syafiq Abdal untuk naik sebagai kerajaan dan ketua menteri Sabah. Peluang kita inilah peluang kita yang sebaik-baiknya. Kerana kerajaan JRS pimpinan Hajiji, kerajaan paling lemah, gagal di muka bumi negeri Sabah sepanjang pemerintahan daripada dulu dan sehingga ke hari ini. Salam daripada Atan, daripada Malaya.